kita tidak boleh kompromi dalam isu ini. Bila ada konflik di antara pentadbir negeri dengan empat undang yang lain, jadi kami tidak akan bersekongkol lah dalam isu ini. Masa pilihan raya Sabah, Barisan Nasional bertanding solo. Tetapi ketika itu Pakatan Harapan bergabung dengan JRS. Betul. Jadi kita tak persoalkan, itu adalah pilihan parti dia. Orang tuduh kita AMDAP. Tapi hari ini tak. Hari ini kita bersama Perikatan Nasional. Sebab kita tengok suara kaum B. Kalau saya pergi mana-mana ni, seronok lah. Orang tak ada. Kalau kita tak dapat selesai masalah, jadi rakyat marah. Dulu janji macam mana, buat macam mana. Tapi hari ini saya pergi mana-mana, semuanya menunjukkan respon yang positif, pengambaran yang positif. Jadi orang percaya pada kita. Bila kita nak menempuh pilihan raya, rakyat akan menilai. Mana-mana wakil rakyat yang tidak bekerja dengan ikhlas, dengan tidak bertanggungjawab, rakyat akan menghukum kita jika tak undi. Kita pangkah hari ini untuk jaminan masa depan kita 5 tahun yang akan datang, insyaAllah. Okey tuan-tuan, hari ini kita berada dalam podcast Berani Naik bersama Datuk Zaidi Kadir, calon Barisan Nasional Don Jeram Padang. Jadi Tok, kalau boleh kita ceritakan sikit Tok tentang peribadi Tok, biodata Tok macam mana? Saya Muhammad Zaidi bin Abdul Kadir, berasal daripada kampung Batu Kikir, sekolah rendah, sekolah kebangsaan Batu Kikir, sekolah menengah kebangsaan Batu Kikir. Lepas habis SPM, saya masuk ke Kolej Mara Seremban. Lepas selesai di Kolej Mara Seremban, saya sambung belajar ke Universiti Malaysia Sabah dalam bidang kejuruteraan awam. Selepas itu, saya sambung sarjana, master di Universiti Teknologi Malaysia, UTM. Dan telah tamat pengajian pada tahun 2024. Dan kini saya berada dalam tahun yang kedua, menyambung dalam Doktor Falsafah di Universiti Kebangsaan Malaysia. So doakanlah saya untuk tamatkan pengajian. Amin. So sebelum saya menjadi calon wakil rakyat, sebenarnya saya telah bekerja di UEM Builders sebagai jurutera di sana. Jadi itulah yang orang kata profesional dalam calon Barisan Nasional kali ni. Antara barisan profesional. Apa ni Tok? Kalau boleh sedikit kita sentuh, sebenarnya Tok, sewaktu saya tengok momentum Tok dalam 2 tahun 8 bulan menjadi ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Jeram Padang. Saya tengok momentum Tok dah baik dari segi pembangunan, sosial dan masyarakat. Tapi kenapa pada waktu itu Datuk pun bersama sekali dengan barisan ahli Dewan Undangan UMNO yang lain tarik sokongan daripada Menteri Besar? Soal sokongan ni ialah prinsip UMNO itu kita mempertahankan institusi raja dan istana ya. Jadi kita tidak boleh kompromi dalam isu ini. Bila ada konflik di antara pentadbir negeri dengan empat undang yang lain, jadi kami tidak akan bersekongkol lah dalam isu ini. Jadi saya mengikut kata bulat ataupun kata sepakat bersama ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Barisan Nasional yang lain. Jadi kami telah membuat keputusan untuk menarik sokongan supaya perkara ini dapat diselesaikan dengan cara baik. Namun akhirnya kita terpaksa menempuh pilihan raya yang ke-16 ya. Sepatutnya itu kita masih lagi menyokong kerajaan perpaduan, tapi kita menolak di bawah pimpinan Menteri Besar Pakatan Harapan. Tapi tu apa ni, dalam kita bercerita tentang kita tarik sokongan daripada Datuk Seri Aminuddin ni, tapi saya tengok bahan kempen yang Barisan Nasional gunakan dalam tempoh kali ini, kita banyak meratibkan dalam perbicaraan kita tentang DAP.
Datuk rasa sebenarnya apakah yang DAP buat sampai level kita mesti memastikan bahawa kita tolak Pakatan Harapan ni kerana ia ada DAP di dalam dia? Kalau kita ikut pada awalnya, tertubuhnya kerajaan perpaduan ini antara kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Ya, kita cuba untuk mempertahankan. Namun ada sebab-sebabnya kita tak boleh. Sebab DAP ni dia bukan komponen dalam Barisan Nasional. Dia komponen di dalam Pakatan Harapan. Sebaiknya Pakatan Harapan punya pengerusi iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menasihati DAP ni sebab dia berada dalam komponen Pakatan Harapan. Jadi pihak Barisan Nasional tak boleh buat apa-apa. Yang boleh mengawal, yang boleh menasihati adalah PMX sendiri. Jadi sekiranya kami ni, asyik kami ni parti Melayu, nak berhadapan dengan orang Melayu. Bila disentuhnya mengenai isu-isu orang Melayu, isu main kan. Jadi bagi kami tu susah nak menjawab. Seolah-olah kami dituduh kami bersetongkol, kami ni mempertahankan, ya kami ni memang nak mempertahankan Jabatan Perpaduan. Tapi bukan kami mempertahankan DAP. parti DAP, tak. Jadi bila macam tu kita kena cakap benda yang betul lah. Tak boleh lah. Jadi sampai tu, hari ni tu yang Johor bertanding secara solo. Hari ni orang cakap kenapa kita tidak bergabung di bawah kerajaan perpaduan, kenapa kita pula dengan PN. Kalau kita ingat dulu masa pilihan raya Sabah, Barisan Nasional bertanding solo, tetapi ketika itu Pakatan Harapan bergabung dengan JRS. Betul. Jadi kita tak persoalkan, itu adalah pilihan parti dia. Sebab kerajaan perpaduan hari ni, kita dengan Barisan Nasional dengan PH bukan gabungan. Betul. Dia hanya kerjasama politik yang dituntut oleh Yang di-Pertuan Agong supaya boleh mentadbir negara, memastikan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Itu saja. Mantap. Sampai masa kita akan berlawan dalam pilihan raya. Tak ada jaminan untuk kita kekal bersama. Ya, itu kena faham tu. So, dulu orang tuduh kita AMDAP. Tapi hari ni tak. Hari ni kita bersama Perikatan Nasional. Sebab kita tengok suara kaum B. Suara kaum B ni memang tak nak DAP. Jadi kita tak boleh. Tak ada pilihan. Memang kita kena ikut suara kaum B. Naiknya sebuah parti tu adalah hak kaum B dan turunnya sebuah parti tu pun kena umbi juga. Jadi kekuatan parti tu mestilah daripada akar umbi. Kuatnya akar umbinya, kuatlah parti dia. Jadi kita kena dengar suara majoriti akar umbi yang rata-ratanya menolak kerjasama dengan DAP pada hari ini. Okey. Tu, apa itu kita sentuh sikit tentang kenapa DAP. Kalau kita boleh berpindah ke Jeram Padang tu. Saya fikir, saya sebagai orang muda yang duduknya pun di Negeri Sembilan, saya banyak dengar tentang pembaharuan yang Datuk buat di Jeram Padang. Sebenarnya tu, apakah masalah-masalah utama yang ada kat Jeram Padang ni tu waktu Datuk first take over sebagai ahli Dewan Undangan Negeri di sini? Mula-mula saya masuk Jeram Padang ini memang banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan. Ya. Walaupun dulu wakil rakyatnya daripada Barisan Nasional, tapi saya tidak nafikan memang ada kelompongannya, memang ada ketirisannya, memang ada tidak mencapai KPI yang sepatutnya pemimpin Barisan Nasional untuk menjaga rakyat. Jadi saya tidak menuduh pemimpin-pemimpin terdahulu, tapi bila Presiden Parti ataupun pengurusi Barisan Nasional telah amanahkan saya selaku wakil rakyat Barisan Nasional dan telah memenangi pilihan raya pada PRU yang ke-15 2 tahun yang lepas dengan majoriti yang sikit 700 undi saja. Jadi saya datang sini, saya pergi ke kampung-kampung, pergi ke lokaliti kampung orang asli, orang Cina. Saya buat dapatan. Kalau kampung ni apa masalah dia? Kalau kawasan ni apa masalah dia? Jadi saya cuba selesaikan satu persatu mengikut kampung. Alhamdulillah, dalam tempoh 2 tahun 9 bulan, saya dapat selesaikan masalah-masalah yang sebelum ini tidak dapat diselesaikan
saya dapat selesaikan. Contoh di Palung 2, tangki air yang telah 11 tahun terbengkalai, tidak ada usaha untuk memperbaikikan balik. Akhirnya dah selesai. Lepas tu longkang-longkang, jalan-jalan yang dulunya tidak dipandang oleh agensi saya telah utarakan pun dah selesai. Dan keseluruhan di dalam Felda Palung 2 tu pun jalannya agak dah uzur pun telah selesai diturap. Dan kalau tengok dulu Barisan Nasional ni 30 tahun ya memegang Jalan Padang ni, yang boleh dikatakan Jalan Padang ni kubu kuat lah. Persimpangan masuk Palung 2 dia pun tidak dilebarkan, tak ada pencahayaan. Jadi zaman saya ia dapat diselesaikan. Dan kalau kita tengok di Palung 1 pula, kita nampak kita bersama ahli parlimen utarakan masalah-masalah kawasan. Kita dapat kelulusan dalam belanjawan 2024 membina bangunan prasekolah untuk anak-anak kita yang berjumlah 5 juta. Lepas tu Felda Palung 1 ni pula, ini merupakan kawasan banjir. Kita tengok apa masalah dia. Saya tengok pembentung ni telah lama, dah berusia 40 tahun. Dan tidak boleh menampung lagi kapasiti air yang besar bila waktu hujan. Jadi saya dah cadangkan kepada pihak GPS supaya pembentung ini ditukar kepada jambatan. Jadi dapatlah saya membina 3 baru jambatan di Felda Palung 1 dan akhirnya masalah banjir itu dah berkurangan. Dah tak ada lah. Setakat hari ni lah, dah tak ada lah. Sungai tu pun saya dah lebarkan. Betul longkang-longkang yang dulu tidak dapat diselesaikan, saya dah selesaikan. Betul jalan utama Palung ni, bermula di kampung Pasir Besar ni, persimpangan Pasir Besar ni, sampai Palung 2 pun semua telah diturapkan. Alhamdulillah. Pastikan supaya akses ada. Kalau kita tengok pula di sekolah-sekolah SJKT, ada yang bermasalah. Contohnya SJKT St. Helier. Bangunan tambahan tu dah hampir 11 tahun ni tak dapat diselesaikan. Kalau betul lah orang cakap Pakatan Harapan ni fikir tentang boleh selesaikan masalah itu, kenapa zaman saya boleh selesaikan? Kalau kita ingat dulu Barisan Nasional ni kalah 2018, betul tak? Betul. Saya jadi wakil rakyat tahun 2023. Betul. Tempoh 2018 ke 2023 tu ada 5 tahun. Kenapa tidak selesaikan ketika itu? Ketika itu Menteri Besar pun daripada PKR. Samalah Tok Min. Lepas tu saya jadi wakil rakyat 2023 sampai 2026, 2 tahun 9 bulan. Pun masih lagi Menteri Besarnya Tok Min. Tapi kenapa zaman saya diselesaikan? Kalau nak kata dia memperjuangkan, kenapa? Sebenarnya saya dengan Datuk Samsul memperjuangkan. Saya suarakan dalam Dewan Undangan Negeri, Datuk Samsul suarakan dalam Dewan Rakyat. Akhirnya kita dapat membawa peruntukan itu 1 juta untuk menyelesaikan masalah bangunan terbengkalai di sekolah St. Helier. 11 tahun tu 11 tahun, tak selesai. Lama sangat. Kita ni tak kira lah ini sekolah Cina ke, sekolah India ke, sekolah kebangsaan ke, kita akan usahakan sebab ini kepentingan rakyat di Dun Jalan Padang. Saya tak kira. Yang penting kalau babak pendidikan ni memang saya utamakan ya. Kalau kampung India di Jalan Padang ni, contoh dari kampung India Taman Jaya. Saya dah naik tarafkan bulatan kampung tu, jalan sepanjang kampung India ni saya dah turap, dah lebarkan, dah bagi pencahayaan, longkang pun dah repair. Kampung Taman Jaya ni ada balai raya pun dah tukar bumbungnya, dah cat. Dan tempat dataran ni pun saya dah turap baru. Semua saya dah buat baru. Pagar pun tukar baru. Dan infra seperti longkang, jalan, semua dah selesaikan dah. Banyak dah selesaikan. Kalau Taman Serompin tu ada isu tangki air yang dulu dah bertahun-tahun tak selesai. Cukup lama. Saya sebagai ahli lembaga pengarah sains Negeri Sembilan pun telah bawa perkara ini dalam mesyuarat ahli lembaga pengarah dan telah luluskan 400,000 untuk membina tangki baru. Jadi lawatan tapak pun telah dijalankan. Sains cakap mungkin akan melantik kontraktor pada awal bulan Ogos. Jadi itu satu lagi pencapaian saya lah, dapat menyelesaikan masalah. Bukan itu saja,
Dulu tawika perpaduan Taman Serompin tu pun asyik bocor hujan lebat. Kesian anak-anak kadang-kadang sampai sekolah tutup kelas dia banjir basah, alat-alat tulis kelengkapan pembelajaran semua rosak. Akhirnya saya minta sendiri pada Tok Min. Minta bantuan. Kita cakap benda betul. Sebab kita perjuangkan tempat saya. Betul. Sebab ketika itu Tok Min Menteri Besar. Jadi Tok Min dengan saya tak ada masalah. Kita ketika kita bersama kita tak ada masalah. Jadi Tok Min bantu saya dapat peruntukan sebanyak 70,000. So kita tukar bumbung tu. Lepas tu Dewan orang ramai pun tukar. Lepas tu Taman Serompin tu, longkang, jalan ni semua saya dah. Banyaklah pembaruan saya nampak yang dibaik pulih. Sebab di Jalan Padang ni kawasannya kawasan kampung. Pekerjaan hakiki mereka ni penternak, peladang, petani. Memang betul orang kampung lah. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Itulah kehidupan di Jalan Padang. Orang kampung yang duduk luar bandar. Tapi sepanjang saya lah jadi wakil rakyat di sini, Datuk Seri Dr. Ahmad Zain Hamidi sentiasa memberi bantuan kepada Jalan Padang. Melalui agensi-agensi di bawahnya, di bawah kita dulu seperti Jakwa, Kemas, KKDW, banyak bantulah kami di Jalan Padang ni. Jadi Alhamdulillah lah, terima kasih. Bila kita tempuh pilihan raya hari ni, saya pergi mana-mana ni seronok lah. Orang tak ada. Kalau kita tak dapat selesai masalah, jadi rakyat marah. Dulu janji macam mana, buat macam mana. Tapi hari ni saya pergi mana-mana, semuanya menunjukkan respon yang positif, pengambangan yang positif. Jadi orang percaya pada kita, orang sokong kita. Bila saya pergi rumah ke rumah berkempen, Datuk jangan risaulah, cakap kami memang nak pilih Datuk. Alhamdulillah. Kami dalam merasai di bawah kepimpinan Datuk. Datuk memang jaga kami. Itu memang saya gerahkan semua ketua-ketua kampung, kepimpinan setempat supaya jagalah kawasan masing-masing. Sebab apa? Sampai masanya nanti bila kita nak menempuh pilihan raya, rakyat akan menilai. Mana-mana wakil rakyat yang tidak bekerja dengan ikhlas, dengan tidak bertanggungjawab, rakyat akan menghukum kita di kertas undi. Turun naiknya sebab rakyat. Kuasa rakyat itu adalah mengenasi segala-galanya. So apa ni, kalau kita boleh sentuh sikit, sekarang ni menjadi perdebatan tu tentang kemajuan yang telah dilakukan zaman Barisan Nasional dan kemajuan yang dilakukan zaman Pakatan Harapan memerintah sepanjang dua penggal. Dan saya yakin Datuk pada waktu tu pun, waktu zaman Tok Mat tu, Datuk pun Ketua Pemuda Negeri. Sebenarnya Datuk, apa yang Datuk lihat yang cuba dilakukan oleh Datuk Seri Muhammad Hassan untuk memastikan kerajaan negeri mendapat pembangunan yang mampan, stabil dan efektif? Datuk rasa sebenarnya apa? What was the direction? Sebenarnya Tok Mat ni adalah satu pemimpin yang berpandangan jauh. Dia bukan pandang untuk hari ni atau untuk esok, tapi dia akan pandang untuk 10-15 tahun yang akan datang. Tu pasal Tok Mat zaman dia dulu, dalam masa dia ketika menjawat Menteri Besar buat pertama kalinya di Negeri Sembilan, banyak perkara-perkara yang perlu diselesaikan. Di antaranya Tanah Sendayan, isu Felda yang berterusan tak selesai, jadi diselesaikan. Hutang kerajaan negeri yang dulu banyak, jadi Tok Mat dah selesaikan. Jadi nak memperbaiki bukan senang. Daripada kita mewarisi benda yang dah disediakan. Jadi Tok Mat nak pastikan pendapatan kerajaan negeri ni tinggi. Jadi dia membuka satu tempat industri bagi pelabur masuk untuk melabur Negeri Sembilan. Sebesar dikenalkan MVV, Malaysia Vision Valley. Yang pertama. Jadi Tok Mat dah panggil pelabur-pelabur masuk. Contohnya Gilang Kellogg's. Macam-macam Gilang lah masuk. Jadi situ dah mula peningkatan. Tapi namun apakan daya, 2018 kita telah dihukum oleh rakyat.
di atas fitnah yang tidak dapat kita pertahankan. Akhirnya kita kalah dan Pakatan Harapan pula menjadi menteri besar. Akhirnya mereka yang menuai hasil-hasil ataupun usul-usul tomat sebelum ni. Jadi macam kita lah, kalau kita mengandungkan isteri, ambil tempoh 9 bulan 5 hari. Begitulah juga tomat. Hasil kerja dia buat tu bukan untuk besok, untuk nampak dia akan datang pada 5 tahun dan 10 tahun yang akan datang. Terus hari ni yang Tokmin war-warkan dulu, dapat pendapatan pelaburan yang tinggi 19 bilion kan dia kata kan. Itu yang banyak tu. Sebab landasan 19 bilion tu tidak datang bergolek. Dia mesti ada usaha dan langkah berterusan untuk memastikan pelabur datang ke tempat kita. Janganlah bangga sangat. Ada penyokong-penyokong Pakatan Harapan cakap Tokmin bagi bonus 3 bulan Kita tidak menafikan, kita akui. Tapi zaman tomat dulu dengan keadaan duit tak ada, tidak bagi tabung kerjaan negeri, banyak benda yang dia kena selesaikan. Dia tak mampulah buat macam tu. Dia buat apa yang mampu ketika itu. Hanya boleh bagi 500 bonus sebulan. Jangan jadikan isu bonus itu untuk menafikan apa usaha Tok Mat buat. Sehingga Negeri Sembilan ini di tempat yang terbaik di antara negeri-negeri lain. Itulah. Tapi tu, apa ni sebenarnya kalau kita tengok dari sudut pertumbuhan ekonomi, Negeri Sembilan sepatutnya dalam kadar pelaburan yang begitu tinggi, sepatutnya KDNK kita more than 5%. Tapi kita punya KDNK kita kalau diberikan comparison terhadap negeri-negeri lain seperti Johor dan Selangor, kita masih di takat 4% lebih. Walhal di Johor kita boleh mencapai sebanyak 8%. Betul. Maksudnya kita boleh kata tu kerajaan Pakatan Harapan di bawah Amiruddin Harun ni slow lah tu. Ya, slow. Dia dapat nafikan, tapi kadang-kadang penyokong Pakatan Harapan tidak boleh menerima benda tu. Kita ni mendapat data daripada DOSEM. Berdaftar, bukan kita buat andaian tidak. Kita apa-apa kalau mengenai pelaburan, mengenai apa semua kita ambil data-data ni melalui DOSEM. Tidak boleh kita manipulasi atau mengelirukan rakyat. Yang mana semua orang akan tahu tu. Okey tu. Last sikit tu. Ya. Apa ni kita berjaya di Johor Bahru. Disebabkan gelombang biru, mungkin pada waktu tu anak-anak muda juga menolak kerajaan Pakatan Harapan. Datuk fikir gelombang biru ini bolehkah ia sampai ke Negeri Sembilan? Dan Datuk yang berada dekat ground, Datuk rasai tak gelombang biru itu sampai di Negeri Sembilan? Ya, sepanjang saya berkempen 11 hari ni, saya dapat rasai lah. Gelombang biru Johor tu memang sampai ke Negeri Sembilan. Buktinya, kalau kita tengok di Jempol ni, kebanyakan banyak kawasan Felda kan. Dan rata-rata peneroka ni asalnya orang Johor. Jadi mereka dah tahu dah. Bila orang Johor ni, bangsa Johor ni dah buat pilihan tu untuk kembali menyokong Barisan Nasional. Jadi saya yakin juga Negeri Sembilan pun akan berlaku benda yang sama juga. Negeri Sembilan pun akan dilanda gelombang biru pada 1 Ogos nanti. Kita doakan banyak-banyak kepada Tuhan supaya dibukakan hatinya pengundi-pengundi untuk membuat pilihan yang betul lah. Pilihan yang bijak lah pada 1 Ogos nanti supaya rakyat memberi mandat kepada Barisan Nasional untuk mentadbir kerajaan Tuan semula. Jadi kita boleh kembalikan kegemilangan pentadbiran Barisan Nasional seperti dulu, insyaAllah. Tu apa ni last, apakah pengharapan Datuk buat warga Jeram Padang menghadapi 1 hari bulan 8 ini? Apakah pengharapan Datuk? Saya mengharap orang Jeram Padang akan memberi kepercayaan dan sokongan kepada saya untuk buat kali keduanya saya bertanding sebagai calon Barisan Nasional di N07 Jeram Padang. Sekiranya saya diberi mandat oleh rakyat, saya akan meneruskan agenda saya yang ada yang tertangguh buat masa ini. Jadi saya akan pastikan kalau diberi mandat, dapatlah kita selesaikan perkara itu
secara tuntas. Jadi semuanya untuk rakyat. Jadi saya serahkan kepada rakyat. Saya merayu dan rasa rendah diri. Undilah saya pada 1 Ogos nanti calon nombor 4 Barisan Nasional Muhammad Zaidi bin Abdul Kadir. Jangan lupa tengok kata undi nanti di kolom, di ruang yang keempat ada gambar nama saya Muhammad Zaidi bin Abdul Kadir, ada lambang dacing terus pangkah ya. Di Jeram Padang ni ada 4 penjuru. Jadi saya di ruang kertas undi tu, saya di ruang yang keempat. Nampak nama saya tu Muhammad Zaidi bin Abdul Kadir, lambang dacing dan teruslah memangkah. Ya. Kita pangkah hari ni untuk jaminan masa depan kita 5 tahun yang akan datang, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi buat pilihan tepat. Saya yakin anak muda kali ini bijaksana dan saya merayu supaya anak-anak muda pujuklah kawan-kawan di luar sana. Kali ini kita buat gelombang, balik beramai-ramai, undi seawal pagi ya. Jadi kita boleh tahulah menjelang pukul 5, pukul 6 tu kita dah tahu dah di tempat-tempat pusat daerah mengundi status taburan pengundi kita. Saya harap Jeram Padang akan membiru. Dan biru Negeri Sembilan ini akan bermula dari Jeram Padang, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Okey, tuan-tuan, itu dia Datuk Zaidi Kadir, calon Barisan Nasional Don Jeram Padang di podcast Berani Naik.